Sini. Hai, saya Ifa. Hai, saya dan saya Dayana. Bersama kami dalam liputan semasa TVPSS Ilusina. Info untuk semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nur Dayana Alisa, kru TVPSS Ilusina. Kami berada di SMK Bandar Baru Putra sempena Carnival Ignite. Jom saksikan apa yang menarik di sini. Di sebalik setiap inovasi, lahirnya generasi yang bakal mengubah dunia. Sekarang bersama saya penyelaras program Carnival Ignite 2026. Puan, apa yang menarik tentang Carnival Ignite kali ini dan bagaimana tercetus idea yang hebat ini? Okey, objektif sekolah kami adalah supaya bila adanya ruangan karnival macam ni, bolehlah semua student ni boleh melontarkan idea dan diorang juga boleh express secara live apa aktiviti, apa projek yang diorang buat. Sebab kita tak ada hanya terhad dalam kelas saja, tapi dengan cara macam ni pelajar dia boleh berkongsi idea dengan sekolah lain. Selain diorang berkongsi, diorang dah buat projek dalam kelas, sekarang diorang berkongsi pula dengan orang lain dan diorang boleh tengok kehebatan dan ciri-ciri unik sekolah lain. Jadi harapan saya dengan adanya karnival seperti ini, dapatlah sekolah kami juga belajar daripada sekolah lain, ambil apa yang baik daripada sekolah lain dan kita bertukar-tukar pandangan lah. Bersama saya, peserta KMR dan PBL. Jom kita tengok apa yang mereka hasilkan. Paling tadi, saya dapat nombor 3. So, ambil penanda dan gerak 3 kali kerana warnanya putih. Jika saya dapat 4, 5 atau 6, warnanya hijau, kuning dan merah. Jika kamu boleh tengok ini adalah hijau, kuning dan merah. Jika saya dapat hijau, saya perlu jawab soalan hijau. Saya hanya dapat 1 minit untuk jawab mengikut jam randik yang kawan saya akan setkan. Jika saya dapat kod QR, saya perlu ambil kod QR dan meminjam telefon cikgu dan scan kod QR. Dan ini pun saya hanya dapat 1 minit. Jika saya jelas sekali Carnival Ignite 2026 bukan sekadar berani pertandingan, tetapi melahirkan generasi yang kreatif dan bersedia menghadapi masa depan. Sekian sahaja daripada saya melaporkan daripada TVPSS Ilusina. Jumpa lagi. Mencipta idea penuh harmoni, belajar bersama teroka dunia.